lagi ke channel saya. So hari ini saya nak update untuk part 3. Part 2 turun enjin kan. Turun enjin, lepas tu buat apa yang patut lah untuk part 2 tu. So kali ini part 3 saya akan buat untuk cross member, iaitu bahagian low arm, boot drive, tarik end, apa-apa benda tu lah. Saya tunjuk apa benda tu. Cross member. Yang ni part ni saya yang buat. So part engine nanti yang satu tu buat, kawan saya buat. So kali ni low arm saya akan tukar. Yang ni masih bagus, tengok masih kuat lagi, tapi alang-alang dah buka cross member apa semua. So, saya akan tukar lah, termasuk stabilizer link, stabilizer link boost tu, bar boost ni ini dah banyak free play lah. Saya dah pasang lah, tengok dah free play. So ni kena tukar, ini pun saya akan tukar. Steering rack punya bush ini tukar baru. Ni senang sebab alang-alang ni dah turun kan. So ini buka, apa lagi ya, blower arm tukar, apa patut yang saya akan tukar lah. So yang ni nanti saya akan tunjuk barang-barang yang dah saya beli semua dekat sana. Kali ni barang dari Mountain King, so tak ada sponsor lah. Tu saya semua sendiri beli. So kali ni saya akan line up barang-barang tu, termasuk yang tu drive shaft nanti kemudian lah, sebab tu drive shaft dekat engine dekat rumah kawan. So kali ni kamu tengok kotor. Ni nanti saya akan cuci, lepas tu spray lah. Walaupun ni dekat bawah kereta, so alang-alang tengoklah nanti. Kalau dia kilat masa cuci, saya tak perlu spray lah. Kalau buruk sangat saya akan spray bagi dia cantik. Terutama bahagian ni lah. Bahagian ni nanti memang nampak lah dekat kereta sebab dia kan tu. So ni refurbish balik, cuci balik bagi cantik. Ini pun saya akan tukar jadi warna matte. Tukar nanti, ni belum sampai lagi dia punya boot ni saya akan tukar baru. So layan untuk step part-part yang saya bakar: drive shaft, stabilizer link, steering rack boost, bar boost, stabilizer bar boost tu, lepas tu rack end, tyro end, brake pad nanti tempat lain lah dekat rumah. Low arm kiri kanan. Yang ni je lain dari company. Yang ni semua Mountain King. So kamu orang tengok dia punya quality lah. Saya pun pernah pakai barang Mountain King dari dulu lagi. Dari saya pakai Viva atau Suara dulu saya dah pakai. Viva saya paling banyak guna benda ni, part dia orang. Tengok. So barang-barang ni nanti saya akan tag produk ni kat sini kalau kamu orang minat. Ni drive shaft, okay. Semua dari Mountain King. Right end, tyro end. So Mountain King punya barang, dia punya tie rod, dia kamu orang boleh letak grease dalam ni boleh buka, boleh pump grease lah. Tapi ni jangan buka nanti kalau kita mau pasang. So ni akan kunci lah, nanti pump grease dari sini ya. So ni kelebihan untuk dia orang punya barang lah. So, dia pun sama, saya beli semua satu set. Sekarang saya nak cuci pakai tu engine degreaser ni dari Mr. DIY. So kita tengok berkesan kotak barang ni untuk cuci yang bagian kotoran ni. Ini so hari ni hujan, so senang lagi saya letak kat sini. Saya tembak pressure washer ke, pakai biasa ke, air sabun ke nanti dekat sini. So first memang saya kena tembak dulu, buka dulu apa yang patut. Yang first saya kena buka adalah ni, buka ni asingkan dulu, tinggalkan cross member ni seketul saja. Dan ni taklah saya buka, saya buka yang ni saja.
sebelah sini ketara lah. Dia punya ada crack sikit. Di sini saya nampak ada crack sikit. Nampak tengok. Kalau ada masuk saya memang ada crack sikit lah sini. Lepas tu bagian dalam ni satu. Alang-alang saya tukar aja lah. Alang dah turun engine semua tu, cross member dah turun. So tukar kiri dengan kanan. Roll arm semua ni semua barang dah sudah buka. Sudah buka, tinggal saya nak cuci lagi ni, cuci bersihkan bagi cantik. Walaupun ni dekat bawah kereta ada yang nampak, ada yang tak nampak. Part-part nampak adalah bagian ni nanti ke engine bay tu. Steering rack, bar boost ni, stabilizer bar ni akan nampak. Yang tu kena bagi kemas lah, bagi cantik. Yang tepi-tepi ni memang tak nampak lah, tapi alang-alang dah turun, kita cuci lah, tak salah juga. So layan dulu untuk cuci, saya pakai degreaser dulu. Bersihkan, dah keluarkan part-part yang untuk ditukar lagi. Nantilah besok lah saya akan continue, hari udah malam. So mungkin planning saya tak spray lah. Tengok original kilang pun cantik juga, tak perlu nak tambah spray lagi. So saya akan biar, planning memang akan spray sebenarnya, tapi saya tengok dah cuci ni bersih pula, kilat juga. Tengok ada part yang karat ni, tak apa lah, mungkin saya touch up sikit-sikit lah yang karat-karat tu sikit-sikit. So, ada bersihkan semua ni, baru nampak macam nice. So stabilizer bar ni pun sama, saya dah cuci, cuma saya ada perasan satu ni, mungkin ni ketak body. Bahasa Saga VT, FLX, BLM memang akan punca dari sini kalau bunyi tok 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 tu. So nanti mungkin saya grind sikit, bagi dia rata sikit lah. Lepas tu saya spray. Ni pun sama, mungkin dia masih ada bergeser juga, masih berketuk. So saya sebelum dia masuk saya grind sikit, lepas tu saya spray. Ni pun sama. So steering rack ni saya dah bersihkan juga, cuma sini je saya tak tukar. Ni je saya tak bersihkan sebab ni kan akan tukar juga. Ni akan tukar. Ni mungkin akan simpan pakai spray lah, pakai spray. Kalau anything jadi nanti saya boleh tukar saya. So tengok ni dah bersih dah. Ni saya tutup pakai skru dulu, pakai tahan dia supaya lubang tak kena masuk air. Macam ni. Nice juga lah. Tengok. So besok saya akan continue lagi untuk buat ni. Continue untuk pasang spare part di sana. So nanti semua barang baru-baru sini, baru puas hati.
Okay, saya dah siap buat semua barang. So barang yang saya dah tukar, lower arm, stabilizer link, lepas tu stabilizer bar boost ini, steering rack boost ni satu, dua kiri dengan kanan. Lepas tu dia punya boot warna merah, rack end, tie rod tukar baru. Lepas tu saya spray ni, spray ni warna clear. Ori kilang dia sudah cantik, so saya clearkan dia balik bagi dia lebih cantik, lebih kilat. Kamu tengok pakai clear biasa saja, iaitu ini lebihan spray. So clear yang selalu saya pakai. Jadi yang boot ni saja yang warna merah, sebab dalam engine bay saya nanti dia ada barang aksesori warna merah. So sebab tu saya letak ni warna merah. So nantilah kamu orang tengok episod tu bila engine dah pasang, kenapa ada warna merah. So saya nak matching dengan barang merah saya tu dekat engine bay. Kalau saya pakai warna hitam dia tak nampak sangat, tak meriah sangat. Saya mau dia nampak barang-barang tu timbul. So kali ni merah ada, then kamu orang kena tengok habis lah episod tu. Episod kali ni sampai habis apa warna saya ambil, apa barang-barang saya pakai. So lepas tu yang sebelum ni saya nak tunjuk kamu orang stabilizer bar ni kan, dia kalau kita main kan, dia ada free play. Tengok ni, saya bagi white dulu. Okay. Sebelum ni saya main ni dia free play. Kamu orang tengok ni ada fit, tengok. Dia turun pun, tengok. Turun pun nice, slow saja. So saya dapat agak lah benda ni boost dia dah rosak, dah makin nipis lah. So kali ni tengok dia fit. Saya main dia pun ada rasa sangat-sangat fit. So kamu orang macam barang-barang suspension kan, kalau dia banyak main kan, terutama bagian ni Saga VVT FLX ke apa, tukar ni dengan tukar ni memang sedap. So kali ni alang-alang saya dah buat ni habis, alang dah turun cross member, so lebih bagus saya buat tukar semua termasuk low arm ni. Video kali ni saya tunjuk quality mounting king ada chop dia. Yang ni mounting king, yang ini saja bukan mounting king. Semua part ni macam ni, 1, 2, 3. Lepas tu bush ini semua mounting king. So quality memang tip top lah.